Ilmu adalah cahaya di kegelapan malam, menuntung langkah, menghapus ragu dalam kalam, membuka jendela dunia yang tersembunyi, membawa kita menuju puncak abadi. Dengan ilmu, kita meretas batas langit, menembus cakrawala, tak lagi terbatas. Setiap helai pengetahuan adalah harta yang memperkaya jiwa, menuntun makna. Sampai masa untuk aku, sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan, walau 1000 tahun lagi takkan berubah. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyiksa relungku. Bahagia takkan berulang kembali. Sebuah cinta yang tercela dan menyendiri, dan akhirnya kan berundur. Cinta aku terhenti di sini. Ustaz Sa'ari bin Husin dilahirkan pada 17 April 1967 di Hospital Besar Kuala Terengganu. Beliau merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Husin bin Musa dan Kuntung binti Abdullah. Pendidikan awalnya bermula di Sekolah Kebangsaan Pagar Besi pada tahun 1974. Setelah tamat pendidikan sekolah rendah pada tahun 1980, Ustaz Sa'ari meneruskan pendidikan menengah di SMK Agama Tok Jiring. Tidak terhenti di situ, beliau menyambung pengajian ke tingkatan 6 di sekolah yang sama pada tahun 1986. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Pada tahun 1987 sehingga 1989, beliau telah ditawarkan untuk mengikuti sijil perguruan di Maktab Perguruan Islam Lembah Pantai dalam bidang pengajian Islam. Sebaik saja tamat tempoh latihan perguruan, beliau telah ditempatkan di SK Ulu Dusun, Sandakan, Sabah pada tahun 1990 sehingga 1994. Setelah 4 tahun berada di perantauan, akhirnya
pada tahun 1994, Ustaz Sa'ari bin Husin kembali ke negeri kelahiran dan bertugas di SK Seberang Marang pada tahun 1994 sehingga 2001. Ustaz Sa'ari mendirikan rumah tangga dengan Puan Faridah binti Mat Yaakob pada 27 Oktober 1995. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Beliau kemudian berpindah ke SK Kampung Tengah, Kuala Terengganu pada tahun 2001 sehingga 2018. Dalam usahanya menimba ilmu, beliau melangkah gagah menyambung pengajian ke peringkat ijazah dalam bidang kemahiran hidup di Open University Malaysia pada tahun 2010. Pada tahun 2018, Ustaz Sa'ari bin Husin dinaikkan pangkat sebagai Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Pada tahun 2019, Ustaz Sa'ari bin Husin sekali lagi diberikan kepercayaan dinaikkan pangkat sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di SK Padang Kemunting. Beliau telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003 dan tahun 2013. Berikut adalah pencapaian-pencapaian lain yang telah dicapai oleh Ustaz Sa'ari bin Husin. Hadirin sekalian, sesungguhnya jasa dan bakti yang beliau tinggalkan anta permana, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang terkata. Semoga beliau terus diberi kesihatan yang baik berpanjangan, beristirahat dengan tenang serta berbahagia dalam menjalani alam persaraan. Menyebut namamu syahdu, dua menjadi satu. Kusangka sinar menjelma, rupanya hijab mula terbuka. Pandangan bertukar warna, membuatku gelap gelita. Sorong Puan Tatah Baiduri, kapur batu tari di dalam. Jika pandai membawa diri, tabur batu tidak tenggelam. Bisikanku menghala, terpaanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Osman bin Embong, Guru Besar SK Padang Kemunting.
mewakili sahabat-sahabat, guru-guru dan warga SK Pada Kemunting merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Syahri bin Husin sepanjang perkhidmatan beliau di SK Pada Kemunting. Kami merakamkan jutaan terima kasih dan mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Syahri. Semoga terus maju jaya di dalam apa jua bidang yang diceburi. Dan saya juga mendoakan semoga Ustaz Syahri bin Husin terus diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Asy'ari, selamat bersara. Semoga Ustaz sentiasa dilindungi rahmat Allah dan diberkati hidupnya. Semoga Ustaz sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Selamat bersara Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Ustaz Aris. Semoga sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Jangan lupa kita orang kat sini. Selamat bersara. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Syahri. Didoakan semoga Ustaz sentiasa dalam keadaan sihat, dikurniakan rezeki yang banyak yang berlimpah ruah serta berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Akhir kata, jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Kau menjejaki